Salam. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. ربنا يسر ولا تعسر، ربنا تأمن بالخير الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء والصالحين والعلماء والمحدثين والفقهاء والشاهدين وإلى صاحب الكتاب وبعض القدر بالبلغ وإلى شيخنا وإلى مشيخنا إلى هذه النية. شيخ لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah malam ini kita sambung muzakarah kitab Asasul I'tiqad. Mula ni ada kitab ni kita buka kita awal-awal depan kita. Inilah suatu risalah yang dinamakan dia dengan Asasul I'tiqad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fi darain amin amin ya rabbal alamin. Bermula inilah suatu risalah. Bermula inilah suatu risalah yang dinamakan dia risalah dengan Asasil I'tiqad. Baca dengan asasi itu masih jadi majrur. Pasal dengan tu huruf jar. Adapun kalau kita kata sebagai alamiah, nama bagi kita ni kita sebut Asasul I'tiqad. Asasul I'tiqad sebagai alamiah, nama sebuah kitab, nama dia. Jadi alamiah, nama kitab. Baca asasi itu pasal ikut ibarat dia tu, cara di segi nahwu. Jadi inilah suatu risalah yang dinamakan dia suatu risalah ni dinamakan dengan Asasil I'tiqad. Dibubuh nama, dipenamakan dia risalah ni dengan Asasil I'tiqad. Kalau Arab kata hadhihi risalatun, bermula ini ialah sebuah risalah. Yusamma yang dinamakan dia risalah ni fi Asasil I'tiqad, dengan Asasil I'tiqad. Jadi cara kita mengaji, cara kitab Torah ni dia kena mengaji cara lagu ni lah. Cara tu kalau baca tu dia tak lepas lah satu-satu tu dia bahas cara halusi. Jadi mengaji cara ni dia lambat lah sikit. Orang kata lambat tapi dia banyak kita boleh, banyak ilmu kita boleh walaupun lambat. Kalau cepat-cepat tu boleh laju gitu lah. Tak boleh pun sikit-sikit lah. Inilah isim isyarat. Dia kena ada musyarun ilah. Itu kena takdir. Al-alfazu al-mustahdaratu fi qalbi musannif. Lafaz-lafaz yang hadir di dalam mata hati tuan musannif. Kata inilah apa dia?
Musyar ilaih. Inilah tu isim isyarat yang mengisyaratkan ini. Mengisyarat kepada apa? Musyar ilaih dengan ada yang disyarat di atasnya. Apa yang disyarat di atas dia tu? Lafaz-lafaz yang telah hadir di dalam tahdir wa tuan musannaf. Tu nisbah sebelum mula dia nak karang tu lah. Nisbah dia ni lah. Inilah mana? Risalah. Isi kandungan risalah ni. Dinamakan dia. Bermula ini isi kandungan risalah ni. Ialah suatu risalah. Risalah ni pada luar surat kiriman. Supaya kita surat khabar, surat postman tu hantar tu dia panggil risalah dah tu. Beberapa helaian, beberapa halaman kertas dia panggil risalah. Arab panggil risalah. Kita panggil surat kiriman. Tetapi murad di sini risalah dengan makna kitab yang kecil. Pasal apa tak sebut kitab tu? Asal kitab ni nak boleh panggil kitab ni dia ada bab dan fasal. Dia ada bab dia ada fasal penceraian daripada bab tu dia panggil kitab. Jadi risalah ni dia tak ada bab, tak ada fasal, dia pakai huruf tu. Daripada mukadimah sampai habis titik pun tak ada. Bukan bab, bukan pasal, titik pun tak ada, perenggan pun tak ada. Tu kita tolong tempat station nak uti tak ada. Pasal apa dia buat itu? Pasal tu mengaji habis. Kalau pun titik kan, pun perenggan, habis satu perenggan, taknya mengaji lah. Madaris malah habis ni, sampai titik habis lah. Ni dah, dia buat isyarat pun titik lah, habis kita mana tahu sampai habis lah kena mengaji, sakit tak ada titik, tak boleh berhenti. Berhenti ni bukan kalau tak nak baca semalam ni habis tak boleh habis. Nombor 11 kali ni nak bahasa 5 tahun pun tak tahu lah. Yang minta wida lah, wida ngaji tu insyaAllah lah. Jadi inilah suatu risalah yang dinamakan dia, yang dibubuh nama, yang dipernamakan dia tu dengan asas i'tiqad, dengan asas i'tiqad. Buh nama hak mulai-mulai. Permulaan, asas ni permulaan i'tiqad. Asas ni kita kata benda tunjang, benda akar, umbi. Bagi apa perkara dia panggil asas, tapak. Jadi nak buat apa perkara pun dia kena ada asas, kena ada tapak dulu, tunjang dulu, baru boleh naik satu-satu perkara. Kalau nak buat rumah dia kena ada tapak. Jadi dalam Islam, tapak Islam daripada tauhid. Tapi itu kita tu semayang tu, naik tiang ni bahawa tapak lah. Bing tu adalah, tapak tu adalah bing tu lah. Boleh naik tiang tu. Kalau tiang nak diri tak ada tapak tadi, tak kukuh. Tapak tiang tu. Tu dia kena kemah. Di dalam Islam ni tapak dia, tunjang dia, asas dia akidah, tauhid, mengenal Allah tu lah. Kalau tapak tak ada, hak lain faham lah. Buat kena tapak tak ada. Nak naik tiang pun, kalau pokok nak naik batang pun, nak naik dahan pun. Kalau umbi tak ada, akar tak ada, tak boleh. Tempat tumbuh batang, tumbik, umbi, tempat tumbik batang, tumbik dahan, dia mesti kena ada akar. Tak boleh. Begitulah dalam agama. Akar bagi agama ni tauhid. Tapi dia kata nama kita ni asas i'tiqad. Permulaan tunjang akar bagi i'tiqad. I'tiqad ni isim masdar, kalimah masdar. I'tiqad yang taqidu i'tiqadan. Nafawa muqtaqidun wa zakaru taqadun. Muqtaqadun dengan makna isim maf'ul. Sebab itu i'tiqad dipakai dengan isim maf'ul. Perkara-perkara yang dijadikan i'tiqad, perkara-perkara yang dijadikan tambatan iman. Sebab itu benda yang dijadikan tambatan iman 50 tambatan iman, aqaidul iman yang terkandung di dalam makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 50 tambatan iman. Jadi 50 ni kalau yang jadi tambatan, yang jadi i'tiqad, yang jadi pegangan, maka kita ni dia buh dengan nama asas i'tiqad. Permulaan bagi i'tiqad asas. Mulai kita mengaji kitab ni dulu. Bila kita nak mengaji kitab hak sol mulai kita mengaji hak asas dulu. Jadi bila kita asas ni dia tak payah rasanya asas. Dia ada dulu.
Lepas tu bila ada tu tak apalah, kalau kita tak apa dah. Ni nama dia kena dengan bahasan hak dia nak bahas hari kita ni kena. Asalnya ada miah nama, tapi tafa'ul sebenarnya asas i'tiqad. Kalau yang penting, perkara yang jadi permulaan bagi i'tiqad. Mana kitab dia nak bahas betul lah. Tapi itu nama ni pun dia penting, nak nama satu benda, dia kena ada tafa'ul. Dia tak boleh pakai ikut sedar dengar, rasa hati yang kenal, tak boleh. Nak buh nama anak, nama cucu, ataupun nama benda-benda apa hak barang kita suka, kita nak buh. Jadi nak buh satu nama tu dia kena tafa'ul, sempena baik. Atau dia panggil tafa'ul. Buh nama tu sempena baik lah. Kalau kita buh nama Rahman, bisa Abdul Rahman, hamba kepada yang Maha Murah, kita tafa'ul sempena baik sudah jadi pemurah kita. Ataupun kita buh tu pasal nama tu nama Nabi Rasul. Ataupun nama sahabat-sahabat Nabi. Kita buh Abu Bakar misalnya. Sempena baik dengan sifat Abu Bakar ni seorang yang siddiq, orang yang pembenar, orang yang soleh, sahabat Nabi. Sempena baik anak kita pun tubuh tak banyak pun ada juga sikit sifat Abu Bakar. Itu tafa'ul. Buh nama alim ulama. Tak kira banyak nama ulama. Ni tuan kita Abdul Qadir misalnya. Ataupun Abdul Qadir ni nama Qutubul Awliya, Ketua Wali Syekh Abdul Qadir Jailani. Pasal apa? Mudah-mudahan sempena baik dengan nama orang baik, jadi baik pula. Orang panggil tu doa, kita fa'us sempena baik hati nak nama. Nak nama kita ada tafa'ul asas i'tiqad. Sempena apa? Kita ini nak jadi asas, jadi tapak yang dipegang ni. Kalau yang dipegang bagi dia doa fa'illah, orang yang baru-baru nak mengaji ilmu tauhid. Atau kena tafa'ul. Buh nama alim ulama sempena baik, buh nama-nama Nabi. Muhammad sempena baik. Tak banyak pun ada sikit-sikit. Ada Idris, Nuh, Hud, Saleh, nama-nama Rasul. Itu nak buh nama tu. Makanya pasal apa aku nama ni? Saya sedap dengar, semua sedap. Lain pada orang kata siapa ke nama ni? Kita nak buh nama ni. Saya kata apa? Tak lain tu kan nak buh lah kat dah. Dia kata nak buh nama sahabat tu tak ada apa. Dia tafa'ul. Ataupun buh nama ni pasal tafa'ul pun tak boleh. Ikut nama-nama puak kapi, puak ahli maksiat, itu tak kena. Ikut puak barat, puak yang nak merosakkan kita, ikut nama. Pasal apa? Minat semua. Jadi tak boleh. Itu dia tafa'ul, nama ulama, nama Nabi, nama Rasul, itu boleh. Nak buh nama tu. Ataupun sempena makna nama tu. Tengok nama tu makna apa? Makna boleh-boleh tak? Kalau mana-mana boleh, orang sebut, orang panggil tu, dia tafa'ul. Jadi boleh dah benda tu. Tu apa-apa kalau apa? Penting bak nama ni pun. Ada orang boleh masuk syurga dengan sebab nama ni. Tu ada kisah. Oleh kita. Seorang ni orang jahat, orang fasik. Dia ada mungkin ada iman. Jahat-jahat urus segala maksiat dia buat. Bila di padang mahsyar, di hari mizan, di tempat timbangan, bila timbang amal dia berat ni jahat belakang. Bila timbang berat ni jahat, Allah Ta'ala perintah hai Jibril, mau ambil orang ni lepas masuk api neraka jahanam. Pasal apa? Timbangan amal dia berat balik kejahatan. Berat ngapi berat balik hak jahat. Bila Jibril pun dengar perintah Allah nak akid dah, nak ambil Hawi masuk dalam neraka jahanam, Tuhan hai Jibril nanti sana. Jangan ada apa lagi. Bong tanya dia tengok. Adakah dulu waktu dia hidup dunia ada besar mari dalam majlis ilmu? Kita ada mengaji. Bong tanya dia tengok dulu ni waktu dia hidup di dunia ada dia pernah hadir mari majlis ilmu. Jibril tanya, hai seorang muda, dulu waktu hidup pernah mari tak? Kata Tuhan tak tahu, Tuhan tahu lagi. Tapi sebagai kisah, hikayat, ini hikayat supaya kita ambil tauladan. Tanya dia waktu hidup dunia dulu penuh dah mari majlis ilmu tempat ngaji agama. Dia tetap besok rasul, tak besok dia jauh kaki tempat-tempat agama orang cara ilmu agama Allah. Tuhan kata hai Jibril, kalau lagu tu lepas masuk dah pindah kau jahanam. Jibril ambil nak lepas dah, Jibril nak lepas Hawi. Tuhan kata hai nanti sah dulu Jibril. Habis tu Allah Ta'ala ni dia nak beri syurga ke hampa dia ni, bagai-bagai hikmah dia ni.
Sampai itu orang ada masuk syurga tu pasal apa? Pasal Tuhan tak teliti. Kalau kita buat amal banyak, ilmu banyak, buat amal patuh boleh masuk syurga bukan sebab amal kita dah. Pasal Tuhan tak teliti. Walaupun Tuhan buat lebih kurang walaupun kita kata hidup dunia ni dia kecil sampai tua tu mengaji buat amal tak ada maksiat ni jarang-jarang sekali kalau ada pun taubat. Kalau lagu tu mesti masuk syurga dah kekal masuk neraka. Dah harus bagi Allah. Orang ambil, orang ibadah, kalau Tuhan nak pun neraka boleh harus bagi dia, bukan wajib. Cuma wajib pada hari ini sampai dia janji. Siapa dia buat baik, wa man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tuhan kata, dan mereka yang beramal dengan kebaikan Tuhan akan balas syarran yarah. Khairan yarah akan kata. Sebesar zarah pun Tuhan akan balas misqala dzarratin khairan yarah. Dia akan Tuhan akan balas kepada dia kebaikan dia walaupun sebesar zarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan Tuhan akan balas bagi mereka sebesar zarah pun kejahatan yang dia perbuat. Itu sampai dengan janji Allah. Jadi orang yang buat baik Tuhan bagi syurga, balas dengan syurga dengan adil limpah punya kurniaan Allah. Orang yang buat kejahatan dengan adil Allah, Tuhan siksa dalam neraka. Tapi bukan hakikatnya sebab amal kita itu syurga. Tu pun kalau Tuhan nak teliti, kalau dia buat kira cekemak dah lepas belek-belek bahasa tak ada masuk syurga. Ada amal ni pun penuh dengan riak, wujud, takabur. Di segi syariat pun ada hak tak sah lagi dia buat. Kalau Tuhan teliti cekemak sungguh, cek sungguh lah amal ibadah kita buat. Bahasa satu pun tak ada. Sebesar zarah pun tak ada amal. Kalau Tuhan cek sungguh, teliti sungguh, Mahat sembahyang pun ada tak sah lagi dalam syariat. Kadang sah dalam syariat, tapi hati pula tak ada ikhlas pada Allah. Tak ada apa pahala. Tu Tuhan bak kira boro-boro bak helek-helek. Bak mudah-mudahan tengok dia agak mah minta bawa syurga. Bak kira bodoh itu. Kalau dia berganti sungguh tak ada apa kita. Ni tak ada tu. Nak buat bodoh-bodoh tak nampak tu. Apa tak ada tu. Maka Allah Taala kata tanya Jibril. Jibril tanya dia pula. Adakah dulu dia besok mari majlis ilmu? Tak ada. Tanya dia tak besok, tak besok. Jibril, mereka masuk dalam neraka Jahannam. Mau nak mereka masuk neraka Jahannam? Saya kata nanti sak dia Jibril. Yang ada mereka lagi. Tu Allah Ta'ala buka mudah masuk neraka. Bawa tanya dia pula, adakah dulu dia duduk dalam kampung dia tu ada alim ulama? Kampung hak dia duduk tu ada tebu, ada ponok orang buat tempat ngadi. Dia tanya pula, hai bunda, adakah dulu kampung hak duduk tu ada tempat alim ulama? Nah, ada mengenal tak tebu mana? Tak ada. Tak ada juga. Hidup kampung lah betul. Kampung kalau tempat majlis ilmu, kampung ni barakah. Tempat tu rahmat Allah. Tempat apa? Tempat malaikat duduk payung sedia. Kenapa tempat majlis ilmu? Tempat ngaji, ada surau tempat ngaji, ada tuk-tuk guru pula duduk di situ. Barakah. Apa dia Tuhan tanya Jibril, tanya dia tengok, adakah kampung hak dia duduk ada tuk guru, ada alim ulama sahabat tu ya. Kalau ada boleh suka. Kalau dia tak pergi ngaji dah. Buat pondok ngaji tak pergi ngaji. Itu adanya dulu ngaji tak kisah tak kisah juga ngaji tanya ada kenal tak tuk guru kampung ada tak ada juga. Dia hidup di mana tak tahu. Jauh pada tempat majlis ilmu, jauh pada orang-orang alim. Kalau lagu tu Jibril lepas masuk di neraka. Bawa nak lepas masuk di neraka. Tuhan kata hai nanti sah Jibril. Kali dia ulang. Tanya dia pula, adakah dia ni dulu ni ada kasih kepada ulama? Ada tak dulu ni dia kasih kepada ulama? Tak ada. Tak ada kasih kepada ulama? Tak ada. Tak ada juga kasih kepada ulama. Mulai pada masuk dalam neraka Jahannam. Mau nak lepas tanya pula, jangan nanti saya tanya, adakah nama dia tu diserupa dengan nama adik-adik ulama? Ada tak? Kau tanya dia nama apa? Kok nama dia serupa dengan nama Nabi Rasul, nama dia serupa dengan nama alim ulama? Tanya tak juga. Tak ada nama dia, tak ada seorang apa alim ulama. Hak nama serupa dengan dia. Nama apa tak tahu tu kata. Bak nama ni pun kira habis kira nak pun nama. Kalau lagi pun nama ni kok buat kafe, buat barak, kat habis lah tak ada apa, nak tafahur kok mana, baik kok mana. Hidup tiga nama orang jahat. Orang ada orang ni kok jahat. Itu nama ni, nama hak mulai-mulai. Orang ni, nama hak Nabi Rasul, wasamalu.
Cara doktrin pemikiran kita. Budak lah ni kalau beranak pun nama Yakub bersadar lah beranak. Besar lah kalau tanya lah. Pun nama Yakub. Tak tu lagi, tak ada lah pasal. Wih, nama klasik tu, nama orang tua nama Yakub. Budak lama beranak zaman 2026 nama Yakub. Jadi lagu tu. Walhai Yakub tu nama siapa? Nabi Rasul. Nabi lagi Rasul Yakub. Dah, nama apa tak tu lah ni. Nama hak baru-baru. Itu tengok pemikiran. Sedangkan nama Nabi Rasul, nama mulia, elok. Nama yang paling elok adalah nama Nabi Rasul. Adapun nama-nama Allah. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Malik. Ada nama hak elok. Tak ada terdoktrin pemikiran dia. Kalau lagi jauh pada agama. Oh, kalau buh nama tu kayak bahasa. Esok nak pergi kalau ada kerja. Ejek pun nama Nabi Rasul. Siapa ejek nama Nabi Rasul? Nama Nabi Rasul kalau dia ejek dia hina dia. Nama Nabi Rasul. Tak ada. Bila Jibril tanya dia tak ada juga. Lepas tu tanya dia adakah dia hidup dunia dia kasih kepada ulama? Tak ada juga. Tak ada kasih kepada ulama pun tak kasih. Ni kaya. Dia tak kenal ulama nak kasih. Ulama pun kenal. Tak. Tanya seorang tu pun tak tu. Tanya tu ni tu tak tu, tak kenal rasa. Lepas tu tanya dia pula, adakah waktu hidup dunia dia kasih kepada orang yang kasih kepada ulama? Karena ulama ni al-ulama pada satu kali ulama ni waris bagi nabi-nabi. Nabi kata man sabahal ulama faqad sabahani. Siapa boleh berjabat tangan dengan ulama seolah-olah dia jabat tangan dengan tangan. Pasal ulama dia waris daripada Nabi. Waris pusaka ilmu-ilmu yang datang dari Nabi Muhammad. Itu Nabi. Man akraman ulama faqad akramani. Kata Nabi, siapa-siapa yang muliakan ulama seolah-olah dia memuliakan aku. Siapa dia menyakiti hati ulama seolah-olah dia menyakiti hatiku, kata Rasulullah. Bila tanya adakah dia kasih kepada orang yang kasih pada ulama? Dia tak kasih ulama kerana dia tak kenal ulama. Lepas tu dia cek-cek fikir, ada dua hidup dulu. Dia kasih kat seseorang tu kasih kepada ulama. Allah kata, hai Jibril, mengambil dia tanpa masuk dalam syurga Allah. Asalnya dia kena berapa kali dah nak masuk dalam bilik kau. Tapi akhirnya dengan satu sabak apa dia? Kasih kepada orang yang kasih kepada ulama. Kalau kasih kepada ulama, lebih lagi tu nak boleh masuk syurga. Tapi kira sahabat ada iman. Tak ada iman, tak ada masuk syurga. Mayang banyak mana tak berarti pun iman tak ada, syurga tak ada. Kalau kunci masuk syurga tu ada iman. Ada cerita dia mengaji ni nak misah iman. Asas i'tiqad, asas permulaan i'tiqad. Kalau ia jadi i'tiqad, ia jadi pegangan. Itulah iman. Nak benar dengan hati, at-tasdiq bil qalbi, al-iz'anu bil qalbi, al-qabul bil qalbi. Nak benar dengan hati, nak mengaku dengan hati, nak terima dengan hati. Itu iman. Atau kita nak mengaji tu, itu asas i'tiqad. Seperti nak benar ni. Jadi inilah suatu risalah yang dinamakan dia risalah ni dengan asas i'tiqad. Lil du'afa'il bilad. Nah, permulaan bagi i'tiqad ni bagi siapa dia? Hagalaannya dihantarkan. Nah, diberitahu untuk siapa ni asal i'tiqad ni kita ni? Lil du'afa'il bilad, bagi beberapa orang yang lemah. Dia jamak daripada du'aifun. Du'afa jamak taksir, beberapa orang-orang yang lemah. Lemah ni apa? Lemah dari segi ilmu usuluddin. Walaupun buat ilmu ni dia pandai. Kalau ilmu fiqh sembang dia, pak manhaj dia ni. Kalau nahu sorok sembang dia, kita tak ada baris dia boleh perlu baca. Tapi buat ilmu tauhid dia lemah, dia tak mengerti, maka dia dikatakan orang yang dhaif. Walaupun ilmu lain dia ahli. Ilmu hak dunia ni sodok kira. Tapi bila jahil ilmu tauhid dikatakan dhaif, orang yang lemah. Habis tu kitab ni bagus sangat, molek sangat bagi orang yang lemah ni, orang yang mula-mula, yang baru-baru nak, kita kata nak mula-mula ngaji ilmu tauhid. Tak apa nak faham lagi, tak apa nak jelas lagi di dalam ilmu tauhid, molek ngaji kitab ni. Dia ilmu tauhid ni nak mengesahkan Allah. Jadi nak mengesahkan Allah kena kenal Allah tu. Habis tu orang boleh mengaji ilmu tauhid. Tuhan boleh mengaji ilmu tauhid, anugerah besar, tak ada guna lebih.
Nisbah nikmat dunia ni tak ada hak lebih dah. Malaikat boleh mengaji kena Allah. Tuhan pilih. Nak boleh mengaji kena Allah ni, Allah Ta'ala pilih setengah-setengah daripada hamba dia. Bukan orang boleh mengaji belakang. Bukan boleh orang kenal belakang, bukan boleh reti belakang. Boleh mengaji tauhid seolah Allah yang Allah nak memperkenalkan diri dia pada kita. Sampai tu dia beri hidayah. Beri hidayah, mana tak boleh duduk. Kalau tak mengaji tauhid, kalau kita tak kenal Tuhan ni, kita mati esok nak jumpa Allah Ta'ala lagu mana ni. Tak boleh dah duduk dalam alam ni. Kena mengaji dah tu hidayah. Petunjuk daripada Allah. Lepas tu, bila boleh hidayah, Tuhan beri pula taufik. Kekuatan tu. Al-quwwatu ta'atillah. Kekuatan nak buat taat pada Allah. Tu yang boleh mari mengaji tu. Kalau tak ada taufik, tak boleh mari. Ramai Tuhan beri hidayah. Tuhan beri hidayah, tahu kata hai tauhid ni wajib mengaji. Kalau tak ada tauhid ni mati, kita nak tengok Allah lagu mana. Ramai orang tahu. Tapi tak ada taufik. Tahu saja, tahu tapi tak beri, tak ada apa. Tahu saja. Nak boleh mengaji, tak boleh mengaji lah. Baik tu Tuhan beri taufik, beri hidayah. Beri hidayah, beri taufik. Bila ada hidayah, beri petunjuk, tak boleh kena mengaji. Dia beri pula taufik kekuatan. Baik tu kita boleh mari mengaji. Allah Ta'ala nak memperkenalkan diri dia kepada kita. Tu dia beri kita boleh mengaji tauhid. Kalau dia tak nak memperkenalkan diri dia pada kita, kita tak boleh mengaji tauhid. Jadi orang yang jahil tak kenal Allah. Jahil tak kenal Allah ni tak ada apa. Syurga ni nak masuk syurga, kena Tuhan bagi syurga tak kenal. Kita hidup di dunia pun Tuhan bagi dunia tak kenal. Duduk atas bumi, Tuhan bagi bumi pun kita tak kenal. Duduk cara ambil nikmat yang Allah Ta'ala beri. Sedangkan hikmah Tuhan buat alam. Alam daripada masyarakat Allah. Barang selain daripada Allah tu dia panggil alam. Semua alam hikmah Tuhan buat suruh kita tafakur, kita fikir, kenal dia. Tiba-tiba kita tak fikir langsung nak kenal Allah. Dia ambil dunia ni nak bersedap-sedap. Ambil dunia nak bernikmat-nikmat, nak sedap-sedap di atas dunia. Tak ambil tafakur di atas kejadian Allah. Tak ambil fikir kata alam ni Tuhan buat hikmahnya supaya kita kenal dia. Tuhan tahu. Tu yang kena nak mengaji tauhid dengan dalil sebagai alam ni. Jadi dalil di atas ada Allah. Itu kena mengaji. Sebab itu Tuhan yang berdoa bagi kita mengaji ni, Allah nak memperkenalkan diri dia kepada kita. Sebab tu. Pasal apa dia nak memperkenalkan diri dia kepada kita? Sebab dia kasih kepada orang-orang yang beriman. Sebab dia kasih kepada setengah-setengah di atas apa dia. Sebab kasih tu dia memperkenalkan diri dia. Kalau dia tak kasih kita, dia tak memperkenal. Memperkenal lagu mana? Dengan dia kita boleh mengaji tauhid, mengaji ilmu nak kenal Allah. Kalau Tuhan tak kasih jumpa orang kafir. Orang kafir Tuhan tak kasih, tapi Tuhan tak beri iman. Hidayah iman Tuhan tak beri. Lepas tu Tuhan tak beri pula nikmat boleh mengaji kenal Allah. Hak ni kata orang kafir, kadang orang Islam ni, orang beriman ni. Tuhan beri dah nur iman tu. Beri dah nur Islam, tapi nak memperkemah, nak memperkuat, tak ada rezeki. Bila tak memperkemah, tak memperkuat, dia tak tetap iman. Habis tu bila dah masuk iman tu boleh hidup daripada hati-hati kita. Iman tu dah masuk boleh jatuh. Habis tu dengan mengaji kenal Allah, nak memperkemah, nak memperkejakkan iman. Iman tu tak ada dah, nak pergi kejak lagi, nak pergi kemah lagi. Hang tu kena mengaji. Tuhan nak memperkenalkan ni. Kalau Tuhan tak memperkenal, habis tu boleh mengaji tauhid daripada Allah besar. Pasal apa? Tuhan nak memperkenal kepada orang yang dia kasih. Kalau dia tak kasih, dia tak ada bimbang. Kau pun tak kenal aku pun tak puas, dia tak kasih. Kepada orang kafir, Tuhan tak beri nikmat boleh kenal Allah. Pasal dia tak kasih kepada orang kafir. Supaya kita lah, kalau fikir kita, bukan nak supaya Allah ke kita. Ini supaya lebih faham. Kita kalau orang kita tak kasih, kita tak ada duk peduli bab dia, kita pun tak mahu duk cerita bab kita kat dia, ikut dia. Tapi kalau orang tu kalau kita kasih dia, kita support, bab kita perihal, kita juga habis pasal kita. Pak kita dia mau kita dia adik kita dia duduk di mana suka apa, kita oyak habis. Perihal kita oyak dia habis, lepas habis, cerita habis. Pasal kita kasih dia. Itu Allah Ta'ala dia kasih pada hamba. Dia bagi kita boleh mengaji duk cara dia, duk cara bab ketuhanan, hukum zat, hukum sifat apa. Pasal dia kasih, dia pilih kita. Dengan mengaji, dia nak memperkenalkan, dia nak beritahu perihal dia dengan kita mengaji. Dia beri nikmat, beri rezeki dia mengaji. Pasal dia kasih. Orang apa ikut mu lah, duduk lalai lah, duduk lah. Tak mengaji dalam cara apa pun, tak kenal Tuhan. Tuhan tak kasih. Akhir tempat mereka, Tuhan nak capak masuk dalam neraka.
Betul kata nikmat doa ni Allah besar mas. Tuhan beri nak kenal dia ni besar. Betul kalau orang kata aku tak mau ngaji ilmu mutakhir. Ilmu mutakhir ni ruang nak mengenal Allah. Kalau tak mau ngaji, bak nak mengenal Allah. Seolah tak mau kenal Allah. Aku tak mau ngaji tauhid, malah aku tak mau kenal Allah. Tak mau kenal Allah, tak mau kenal Allah. Kita ni siapa dia tak mau kenal Allah? Tuhan kita. Asal ada kita pun dia yang buat dia ada, asal kita tak ada dia buat dia ada. Ada barang apa ada di kita pun Tuhan yang beri pinjam lah, beri nikmat lah. Tiba-tiba kita hidup tak mau kenal dia. Tuhan tak ada daerah apa, kita tak kenal dia pun dia tak ada daerah. Tapi masalah di kita tu lah. Tergolong di dalam golongan orang-orang yang celaka. Asal apa? Kita kena renung, kena sedih kalau Tuhan tak beri kita nikmat dengan kita. Tuhan tak kasih kita. Dan fikir betul. Kalau Tuhan tak beri sempat rezeki, kita boleh mengaji tauhid dengan Allah. Adakah Allah tak mau cara bak? Adakah Tuhan tak peduli pasal boleh? Pasal dia tak beri, kita boleh mengaji. Kalau fikirlah betul, kita usaha nak mengaji. Bila kita usaha ni, tak ada Tuhan peduli kita. Tuhan nak kita kenal dia. Pasal dia nak kita kenal dia, pasal dia kasih kita. Kalau Allah kasih kepada kita, akhiratnya syurga. Tidak syurga di tempat orang sampai kasih. Tuhan yang orang yang Allah murka tempat dia dalam neraka. Waliyahillah. Sampai kita mati tauhid, mati sampai kita ganti. Sampai kita mati dah kita mati. Walaupun kita tak ganti. Kau mati payah hati. Tapi kita ada usaha nak mengenal. Bah nak kenal tu perbuatan Allah. Hak dia tuntut minta kita ni suruh kenal dengan kita mengaji. Kita mati dah kita ada usaha tu. Besar Tuhan nampak. Usaha kita tu dia balas dengan syurga. Tuhan kasih. Pagi mengaji, mengaji tak kerti pun. Ni Tuhan kasih. Dia ada usaha nak kenal Allah. Dia orang yang ada usaha nak mengenal. Tak nak hati dia kasih kepada Allah. Bila hati dia kasih Allah, dia kenal Allah. Pasal apa hati dia nak mengaji. Ikhlas. Itu orang ikhlas. Mengaji ikhlas kita mengaji kan betul-betul. Ketika kita mengaji dah ini kan betul-betul. Kita nak kenal Allah. Kita nak ma'rifatullah. Kita nak mengaji hukum ketuhanan. Kita main ngaji ni pasal isi masa kosong tak. Mari gila ada di rumah tak ada apa-apa ngerik pun. Mari dengar gila. Habis masa tak ada apa-apa. Kalau niat kita lagi tu tak ada ikhlas lagi. Tuhan nak kenal mana kalau kita tak ada ikhlas. Kalau kita pun gila kata kasih dia pun tahu. Saja gila ada di rumah pun tak ada apa. Kalau makhluk pun kau. Makhluk pun dia tak pandang dengan usaha tak ada. Ikhlas tak ada. Tuhan nak tengok hamba dia. Dia yang capak hidayah tadi tu. Dia yang capak nikmat tu. Dia yang capak perasaan tu. Tapi kalau kita mengaji tak ada ikhlas pada Allah, bukan lagi golongan yang Tuhan kasih. Boleh ngaji lah. Mudah-mudahan kalau mau duk ngaji tu, dia mau capak ikhlas. Harapnya itu. Tapi kita mengaji ni pasang dia awal lagi. Ikhlas dia awal lagi. Kita mengaji ni mesti nak kenal Allah. Sungguh-sungguh, bila kita sungguh-sungguh usaha ni, kita ikhlas, dia ada sungguh-sungguh. Bukan sebab kami nak dengar saja-saja pasal Nabi pernah masa kita tak buat apa, itu tak ada ikhlas lagi. Tapi bolehlah, duduk dia menjadi ilmu, bolehlah nikmat menjadi ilmu. Tapi ikhlas nak mengenal Allah tak ada. Itu kita ikhlas, kita mengaji sungguh-sungguh, nak boleh. Jadi cara kita ni cara ngaji lain. Orang dengar tazkirah, cara ceramah lain, satu lain. Ceramah tu bolehlah kita tu dengar. Sekadar dengar, ceramah sekadar dengar. Ngaji ni dia kena fokus, dia kena tumpu tu ngaji. Lepas tu dia tengok huraian dia pun agak jemu. Ngaji dia payah lah sikit, nama pun ngaji. Kalau mudah dia tak kenal ngaji. Kalau ceramah ni rupa-rupa tu tak dengar. Klik tak tahu rupa apa-apa. Di ceramah ngaji tak. Ceramah ni pun penting ke tak penting dia nak timbul semangat tu ceramah. Tapi nak beri ilmu, nak beri boleh ilmu, dia kena ngaji, kena minta tengok guru walaupun ni. Tu. Asasul i'tiqa' lil du'afa'il bilad. Jadi kitab ni asas permulaan, tapak permulaan ni bagi orang-orang yang dhaif, orang yang baru-baru mula nak ngaji ilmu tauhid, ilmu akidah. Lil du'afa'il bilad bagi orang yang lemah, bagi negeri-negeri bilad ni. Nah, jamak taksir daripada baldatan bilad, beberapa negeri. Bagi beberapa negeri. Ni banyak negeri lah. Kita ni di belah Tali, di belah
kok medah kita kok melata kok ni di Malaysia kita semua baru bergaji kita ni kita asal tengok ni dia ni anak murid pada MKH menghimpunkan dia mana risalah kita asal sunnah tengok ni menghimpunkan orang yang mengarang yang menulis kitab ni oleh Abdul Qadir bin Wamah. Pengarang dia siapa dia? Ialah Baba Abdul Qadir. Nah, bin Wamah, buat dia nama Wamah. Buat dia kata guru, orang pun besar ya buat dia. Nah, ni Syekh Abdul Qadir ni buat alim. Dia ni pula kelebihan Tuhan beri dia hafiz Quran. Ni Syekh Qadir ni. Dia orang hafiz Quran. Waktu dia ngaji dengan pada MK, kalau pada syarah ayat-ayat Quran, pada ayat tanya dia, Qadir aku baca. Dia baca bukan hafiz saja ingat Quran. Ni Syekh Abdul Qadir ni. Anak murid Syekh Wan Ismail bin Wan Abdul Qadir ngaji di Mekah. Dia ni lebih atas sikit daripada Tengku Haji Saleh. Lain dia ni, orang Cengih. Dulu dia dah banyak lawan tentang Wahabi di belah-belah tani. Dia tu bapa Syekh Abdul Qadir alaihi salam. Ada anak murid pada MK. Pada MK ni Amirul Mukminin, raja bagi orang-orang mukmin di dalam al-usuluddin, dalam ilmu tauhid alim. Yang agak berkat kalau sana kita dah mengaji tebu kita sampai tebu 5 sampai tebu ni sampailah kepada MK sampai Syekh Qadir. Menghimpunkan dia risalah ni oleh Abdul Qadir bin Wamah, anak Wamah. Dialah anak laki-laki bagi Wamah. Kampung sekarang yang satu kampung ni daratan Patani, di Patani, di Budiska di situ. Kalau ada hidup pada ni, Wabali sekarang di situ. Kalau serta harap akan balasan daripada Tuhan yang wali. Dia serta harap ni harap perasaan gantungan hati kepada Allah tu harap. Harap gantung kepada Allah akan balasan. Moga-moga Tuhan balas daripada Tuhan yang wali. Nah, dengan berkat kita ni Tuhan balas bagi berkat, bagi barakah di atas kita ni. Harap apa? Daripada Tuhan yang wali. Yang wali apa? Yang maha kaya. Habis tu wali ni yang maha kaya lagu mana? Kaya dengan makna terkaya. Bukan kaya, kita sebut kata kaya ni dia ada dua. Yang pertama, kaya dengan makna mutlak. Kaya yang mutlak. Kaya yang mutlak ni dia panggil kaya dengan makna terkaya. Kaya di segi di atas apa? Di atas serba serbi. Kaya di atas sekalian perkara. Kaya dengan makna terkaya. Mana? Tak berhajat kepada apa-apa pun. Pada kejadian dia, yang ada dia tak berhajat kepada zat, kan dia zat bukan sifat. Ada dia tak berhajat kepada yang menciptakan dia, kerana dia istighna, terkaya. Baik dia terkaya dengan mutlak, terkaya, tak berhajat kepada apa-apa perkara. Bukan Tuhan yang mana kaya, kita kata kaya, Tuhan ni kaya dengan sebab apa? Segala bumi ni hak dia. Apa yang ada di atas muka bumi ni semuanya ni ada di langit, di bumi, semua hak Allah. Bukan kaya lagi itu. Hak itu dia panggil kaya muqayyad. Kaya yang berkait dengan benda. Supaya kita kata kawan tu seorang kaya, jutawan. Kaya dia tu pasal apa boleh kata kaya? Pasal muqayyad, kait dengan benda. Kaya pasal dia duit ni. Kaya, kait pasal dia tanah ni. Betul-betul kait dengan benda. Jadi bila hilang benda tu tak nama kaya. Dulu dia jutawan, kaya, lari bankrupt, hari habis rezeki, bankrupt tak ada apa. Tak nama kaya, susah lah ni. Itu dia panggil kaya yang muqayyad. Allah Ta'ala kaya mutlak, kaya semata-mata kaya. Kaya yang terkaya, tak berhajat, tak perlu kepada apa. Itu kaya yang hakiki. Kaya muqayyad ni pinjaman. Ada harta kaya, bila susah, bila habis harta, hilang harta, tak nama kaya, jadi susah. Jadi kaya muqayyad. Habis tu kita tak boleh kata Allah Ta'ala kaya tu sampai apa? Kait dengan apa hak ada di bumi, semua hak Allah. Tak boleh kata betul. Karena bila berlaku hari kiamat, hancur habis lepas segala bumi, waktu tu Tuhan tak kaya. Karena ni Tuhan kaya masa bumi semua ada. Bila berlaku kiamat, hancur lepas habis bumi, waktu tu Tuhan tak kaya lah.
Ada, tetap kaya. Bahkan sebelum buat apa makhluk dia terkaya dah. Ada dia tak berhajat kepada apa-apa perkara. Tu nak kenal Allah Ta'ala tu. Tu sifat Allah istighna, tak berhajat, tak perlu kepada apa-apa benda. Sikit pun tak berhajat, sikit pun tak perlu kepada apa-apa benda. Tu benar-benar kaya. Istighna kita berhajat. Berhajat, nak ada kita berhajat kepada Allah bila ni. Lepas tu ada kita berhajat Tuhan nak hidup. Duk nafas berhajat di Tuhan. Duk hirup udara berhajat di Tuhan. Kena makan minum berhajat di Tuhan. Semua berhajat di Tuhan. Setiap saat dan minit tak lepas daripada berhajat di Tuhan. Tu tempat gantungan, tempat tumpuan kita. Mana Tuhan? Kita duk tumpu di dia. Jadi kalau Tuhan sekat udara, mati dah. Dia sekat udara, tak boleh hidup, tak boleh nak hirup masuk, nak nyawa, mati kita. Tapi kita ni sentiasa berhajat dengan Tuhan. Ada pun Tuhan, sikit pun tak berhajat dengan kita. Tak perlu kau, tak ada kita pun tak apa. Tak perlu kau. Dia buat alam pun dia akan berhajat kau di alam. Kerana dia terkaya. Kita berhajat. Tapi bila kita kenal diri Allah tu terkaya. Kenal diri kita ni hina. Kenal diri kita ni fakir, berhajat. Bila kita kenal diri kita ni yang amat berhajat, maka mestilah Tuhan kita tu yang amat terkaya. Dia kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri dia, kenal kata kita ni fakir. Tak lepas kita ni sentiasa berhajat kepada Allah. Ada berhajat kepada Allah, hidup berhajat, semua serba suki berhajat kepada Allah. Amat fakirnya kita. Tak ada sikit habuk sifat kaya di kita, fakir. Ada muqayyad dia buat Tuhan beri dia masa dia boleh pergi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dah baca lazim di mulut. Sungguhnya inna lillahi, sungguhnya kami ke semua apa barang hak kami lillah, milik bagi Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah, kepada Allah lah tempat kami kembali. Bukan ada apa kita. Ada sikit-sikit hak Allah. Bila hilang aku ambil balik. Tu bila meninggal innalah, pasal kita rumah hak Allah lillah, lam dimiliki, milik bagi Allah. Harta anak bini hak ada di kita, Tuhan beri pinjam, bukan hak kita. Habis tu bila pinjam ni kan hidup kekal selamanya, pinjam. Nama pun pinjam. Mana boleh pergi tegur. Ni Tuhan beri pinjam bini, beri pinjam anak, aku nak terus tak mau tinggal. Mana boleh pinjam, kena ingat dia awal lagi. Habis tu bila Tuhan beri anak kita, dia awal lagi Tuhan beri pinjam. Tuhan beri harta di kita, awal lagi Tuhan beri pinjam. Inna lillah. Semua yang kami semua milik bagi Allah. Jadi mesti ada perpisahan. Pasal apa pisah? Pasal inna lillah, milik bagi Allah. Pinjam ya, aku mana boleh betul. Mana mau pinjam, bila pinjam ada ketika wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah tempat kembali semua. Apa ada bahkan diri kami sendiri tempat kembali kepada Allah. Ada ni mau pinjaman kepada Allah. Itulah Zaid sebut mulut dia di mulut kan, tapi tak berserah hati. Sebut tu jadi anda. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa makna inna lillahi? Semuanya hak Allah. Inna lillahi, kami semua hak Allah. Apa wala hak wujudi, semua hak Allah. Hak mawjud semua hak Allah. Dan kepada Allah tempat dia kembali. Itu kepada Allah tempat dia kelik pula. Beri anak kepada Allah dia kelik. Ada pok mok Tuhan beri pinjam. Ada harta, ada tulikah Tuhan beri kelik. Sedih tu tak sedih. Pasal benda kita sayang, mana boleh tak sedih. Dia tahu semua hak Allah, dia hidup sedih lah. Dia sedih apa hak Allah, bukan hak kita. Sembang boleh lah. Tak sedih dia pasal tak kasih, pasal tak cinta, pasal tak suka. Kalau tak suka, memang nak sedih apa. Kadang hilang dia aku tak tahu. Kadang dia, barang nak pinjam satu orang tu ada. Aku pun tak tahu dia. Hilang dia kita tak pasal kita tak cara, tak ambil tu, tak ambil peduli. Hilang benda tu daripada kita tak sedar kata hilang. Tapi kalau benda kita ada cara, kita ada peduli, kita kasih, kita sayang, bila hilang dia sedih. Pasal benda dah kasih. Tapi sedih tu dia kata reda. Pasal apa reda? Sebab pinjaman daripada Allah. Jadi tu hampir kembali. Sedih. Sayyidina Ali ketika meninggalnya, Siti Fatimah teriak dia berlaku baik betul. Tidak hilang dah satu sosok daripada rumah Siti Fatimah. Nabi hilangnya Khalidah, teriak Nabi. Sedih pasal kita kasih. Tapi sedih dia kata reda pasal kita ingat kepinjaman daripada Allah. Ni jangan tak reda pasal apa Tuhan beri, pasal apa Tuhan beri, pasal apa Tuhan uji lagi.
tu sedih dan tak ada. Lupa atau pinjaman daripada Allah. Ada orang kata jangan sedih. Mana boleh tak sedih? Benda kasih, benda cinta, benda suka. Mesti sedih. Cuma sedih dia kan redha. Tu kata kita fakir. Dia selalu berhajat kepada Allah. Tak ada apa hak milik kita. Nak panggil kaya kita. Tak ada. Maka kaya bukan sifat kita. Sifat siapa kaya? Allah. Kita sentiasa berhajat kepada Allah. Lepas tu dia macam nak kenal Allah. Kenal diri kita, kenal Allah. Kenal kita fakir, kenal Allah Ta'ala tu rina, terkaya. Kenal Allah tu istirna, terkaya. Tak berhajat, tak perlu kepada apa-apa kaya. Tak ada pun tak apa. Kerana dia bukan berhajat kepada benda, tak berhajat kepada Allah. Bahkan sekalian Allah ni semuanya berhajat lalu kepada Allah. Tu. Sejak. Usaha Allah Subhanahu Wa Taala Allah. Jadi dah sama tu ayuhai saudara-saudara muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu Wa Taala Allah. Baik daripada Allah segala kekurangan itu dan diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma karimna bi nuril fahmi wa fa'alna bi ma'rifati 'ilmi wa asirha khalaqana bil hilmi wa sahhil lana khabara bil fadli. Yashurna 'alaina min khadri rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya sudah tidak tahu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.